الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada umat Islam. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinihi wa man yartad minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka bertanya, wahai Muhammad, berkenaan bulan yang diharamkan berperang padanya. Beritahu kepadanya, berperang pada bulan itu sangat besar dosanya. Tetapi menghalau orang-orang yang beriman dari Mekah, kedudukan Mekah itu mencabuli kehormatannya sangat besar di sisi Allah, dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Mereka itu terus-menerus akan memerangi kamu sehingga berjaya memurtad kamu daripada agama kamu, Islam. Barang siapa yang murtad daripada agama Islam lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka terhapuslah segala amal-amal baiknya dan dia masuk neraka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebab turun ayat ini bersempena dengan peristiwa
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan 7 orang sahabat supaya keluar menjalankan tugas bagi menjejak pergerakan tentera musuh. Mereka tidak tahu di mana arah diperintah supaya mereka pergi. Mereka diminta supaya membuka surat arahan bila sampai di satu tempat yang bernama Nakhlah. Ketua mereka Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu membuka surat itu. Tiba-tiba arahan menuju ke tempat yang ditentukan untuk memintas pasukan musyrikin yang sedang musafir. Peristiwa itu berlaku di akhir bulan Jumadal Akhirah dan awal bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang diharamkan berperang, menjadi amalan orang Arab dan diterima, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila pasukan tentera ini bertindak terhadap musuh pada masa yang mengelirukan, mereka tidak tahu adakah akhir Jumadal Akhirah ataupun awal Rajab. Mereka berjaya membunuh seorang musuh, membawa tawanan dan harta rampasan perang. Peristiwa ini dijadikan senjata fitnah oleh musuh-musuh Islam, menyatakan Muhammad seorang yang rakus berperang, tidak peduli kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan berperang di bulan Rajab, padahal sudah masuk bulan Rajab. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut, membela para sahabat yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berperang di bulan yang diharamkan itu adalah haram. Tetapi menentang Islam lebih haram lagi. Mencabuli tanah suci Mekah lebih haram lagi. Memfitnah orang Islam supaya murtad lebih haram lagi. Sesungguhnya fitnah merosakkan akidah orang Islam lebih besar dosanya daripada membunuh. Orang yang dibunuh jasadnya, selagi imannya ada, masuk syurga. Kematiannya mungkin syahid, diampunkan dosa kalau tidak syahid. Imannya masih ada. Kalau dibunuh akidahnya, walaupun jasadnya hidup beribu tahun, tetap menjadi ahli neraka selama-lamanya dalam neraka. Di sini mewajibkan kita mempertahankan iman. Yang paling berharga dalam diri kita. Musuh-musuh Islam sangat rakus untuk memesongkan iman orang Islam, supaya mereka menyeleweng, meninggalkan Islam. Bukan semestinya keluar daripada agama Islam. Engkar terhadap mana-mana hukum Islam sudah menjadi kufur. Itu usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, membunuh akidah umat Islam. Bukan sahaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berlaku sepanjang masa sehingga hari ini. Kita perlu menyadari betapa bahayanya penjajah yang pernah menjajah negara kita.
bukan sahaja menjajah tanah air kita untuk mengangkut harta-harta hasil yang ada dalam tanah air ini. Yang lebih bahaya, menjajah pikiran kita supaya kita jadi murtad, keluar daripada agama Islam, bukan semestinya menganut agama lain, termasuklah menolak mana-mana hukum Islam secara mengetahui, bukan secara jahil. Di sana terdapat gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh penjajah itu melalui pendidikan dan pelajaran, membuka sekolah-sekolah bahasa mereka, mengajar agama mereka, supaya orang Islam meninggalkan agama Islam dengan tawaran-tawaran harta, wanita yang cantik, pangkat yang tinggi. Hanya segelintir saja orang Islam yang dapat dimurtadkan. Mereka gagal memurtadkan umat Islam kerana Allah memelihara hati-hati umat Islam mempertahankan agama mereka, walaupun sejahil-jahil umat Islam. Yang murtad itu paling bodoh walaupun cerdik pengajiannya. Lalu mereka mengambil langkah melalui pendidikan kebangsaan, menanamkan semangat kebangsaan masing-masing, memuja sejarah di zaman jahiliyah, mengurangkan rasa kasih pada Quran, kasih pada agama Allah, menghiburkan kita jadi leka dan lalai sedikit demi sedikit, supaya meninggalkan amalan Islam, dan ada yang jadi murtad. Penjajah yang dihalau dari negara kita itu, walaupun mereka sudah meninggal tanah air kita, mereka meninggalkan benih-benih yang sangat berbahaya, membahayakan akidah umat Islam yang diletakkan di dalam pemikiran umat Islam yang tidak sedar dan tidak faham tentang agama mereka. Kita menyaksikan hari ini lahirnya kumpulan yang dinamakan kumpulan Islam liberal untuk membebaskan Islam daripada hukum-hukum syariat dengan mudah dan senang. Kepada mereka hukum syariat itu ada perkara yang berkait dengan manusia, tidak berkait dengan Tuhan. Cukup kita beribadat sahaja kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita boleh cari mana-mana hukum dan peraturan yang lain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak orang Islam sehingga bebas untuk jadi murtad, keluar daripada agama Islam. Bukan tidak sayang pada Islam katanya, tetapi kebebasan suatu perkara yang dijunjung oleh Islam. Islam tidak memaksa dalam agama. Ya, Islam tidak memaksa penganut agama lain masuk Islam. Tetapi bila sudah jadi orang Islam, Islam berbeza dengan agama lain. Agama lain seperti yang dipaham salah oleh mereka. Bila seorang itu masuk Islam, bermakna dia mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan dua kalimah syahadah. Islam adalah agama yang menyeluruh, bukan saja agama ibadat, termasuk di dalamnya cara hidup. Berbeza dengan agama lain yang berpisah dari cara hidup dan ideologi yang berpisah daripada agama. Kalau negara-negara dalam dunia bertindak keras terhadap orang yang melawan ideologi negaranya, dianggap pengkhianat negara, maka murtad dalam Islam adalah khianat kepada negara dan umat. Islam bukan saja akidah orang, termasuk akidah negara dan umat.
Di sini Islam meletakkan kesalahan murtad. Bukan saja salah bagi dirinya, salah bagi negaranya. Dan Tuhan Rabbil Alamin yang menguasai seluruh alam. Faham dan mengertilah dalam perkara ini, supaya kita mempertahankan iman kita dengan sesungguhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu mentaati, terikut-ikut dengan satu golongan daripada ahli kitab, nescaya mereka dapat memesongkan kamu menjadi murtad, keluar daripada Islam setelah kamu menjadi orang-orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, kepercayaan kita, amalan kita dan perangai kita, supaya tetap bersama dengan Islam. Hanya Islam sahaja yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Semua yang lain daripada Islam sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.